Okay, kejadian semalam, Atuk tertinggal beg dekat airport. Bukan tertinggal. Tertinggal lah. Lepas tu hilang. Cari dah tak jumpa. Kita nak beli groceries. Park and save. Beli groceries pun nak record. Mestilah kita nak tahu apa ada kat New Zealand yang tak ada kat Malaysia. Let's go. Malaysia lah. Malaysia. Semua okey lah. Alah, dia kata mau masuk. Tak tahu mau masuk. Dia apa kak? Beli lemon. Oh, gambar. Dia apa? Ini shopping di New Zealand. Yo. Grocery. Ayo. Shopping kat New Zealand. Ni grocery kat New Zealand. Ni bukan Tesco Bukan, ni bukan safe tapi park and save. Yeah. Look at the fish. Alah, berapa lah? Berapa? Nasi. Ha? Ni boleh makan kan ni? Boleh. Frozen. Dia pula. Kita jalan-jalan. Kita jumpa Indomie. Ni ada Indomie yang ngah. Tak, gambar je. Ada halal tak nak? Mana pun nak. Ada halal. Tapi kini. Tak ada halal. Ini coklat semalam ni sedap ni. Kita kena tahu buat. Ada halal tak? Ini makan semalam. Sedap kan? Sedap gila. Ada video lah. Apple cinnamon. Sedap. Oh, dek. Dek breakfast. Susu. Besar. Okay. Adik toilet ke? Okey tak? Ya, terima kasih. Dek. Ada tik. Thank you. So kita dah keluar dari Park and Save. Kita beli apa? Tam-tam dengan coklat
coklat jajan untuk dalam van je nanti. The view is so stunning. Even though depan kedai pun cantiknya. Semua tempat cantik untuk ambil gambar. Jom kita bergerak to next destination. Pada kita pergi mana? Pada kita pergi mana? Lake Tekapu. Welcome back. Kita bawa balik beli grocery. Tapi ubat tu tak jumpa. Kita on the way pergi Lake Tekapu. Sekarang kami dah sampai di Lake Tekapu. Nak tengok Lake Tekapu ni cantik ke tak? Saya tunjuk sekejap lagi. Stay tune tau. Guys, inilah dia Lake Tekapu. Banyak lagi tempat kita nak explore ni lepas ni. Lepas sana tu cantiknya dia. Cantik kan? Ni petang ni. Petang kalau pagi ataupun musim bunga dia kata lagi cantik. Kalau musim salji, kalau betul terus salji, pasal dekat atas bukit tu semua tu ada salji kot. Sekarang ni belum betul-betul winter, tapi dah sejuk. Memang sangat sejuk. Ada kau duduk kau duduk Nanti laju kita.
Dia parasut kat luar bang. Ros, mana mat? Mana Ibu Tuti? Oh, licin sangat. Licin. Oh, cil-cil. Yang ni cil-cil. Pak, ni. Bawa sekarang. Lagi. Dulu dah beritahu ni. Apa tradition? Kalimat. 5 minit je. Tak limat sekejap je. Hari ni hari yang ke berapa kita tak jadi kita just nak enjoy je trip ni kan apa habis so depannya malam dekat Lake Kapau which is lake yang ke-10 terbesar dekat New Zealand. Wanaka, Lake Wanaka, kita lunch kat Lake Wanaka and then kita akan pergi ke Lake Wakatipu. Wakatipu tu dekat Queenstown lah. Wah, tak semuanya lepas kita akan pergi kena tipu dekat sikit. So kalau tengok belakang kita sekarang ni belakang semua puan-puan tu visual Mount Cook, Mount paling tinggi dekat dekat New Zealand which is 3,700 yang mana? Yang tu? Mount Cook betul yang tu. So kita akan pergi lepas ni. Oh kita akan pergi. Okay good. Kita akan pergi ke atas. Dah naik kan? Nak naik? Boleh. Hiking. Licin dia tahu naik. Licin dia dah naik. Kasut licin. Ada kasut bercabut. Kita tak ada hiking sangat. Kasut koyak itu saja. Lepas daripada ni kita akan pergi ke salmon pula. Yang tu siapa nak beli boleh beli. Beli apa? Salmon. Ni tempat air ni terus pergi tu kot. Yep, dek. Kalau batu licin mungkin lah. Cantik guys. Cepat ambil gambar cepat. Ada kuasa. Tanya Atuk nak catch. Atuk nak mancing tak? Ada ke salmon? Fish halal lah. Sushi how much? Ni dia kata sedap ni. Mana buat ikan dia? Apa? Buat ikan ni.
Ambil satu, feed ikan for free. Jangan makan, bagi ikan makan. Sini dek. Tu kat bawah. Feed ikan ke feed burung? Dah dulu lah. Awak feed ikan ke feed burung awak? Dek. Sini dek. Dek kat bawah dek. Dek, adik kat bawah. Saya tu tak ada orang ni. Kenapa dia banyak tutup? Campur aja dia, campur aja dia. Apa dia tu? Makanan dia. Free. Makanan tu makan ikan, bukan burung. Makanlah. Dekat tangan. Lagi. Jangan terkejut dia kata tunggu. Dia tegak. Tegak je tangan. Tegak je. Tu bang. Siapa nak rasa? Are you eating salmon? Rasa saus sikit. Rasa dulu. Saus satu. Saus keping je. Saus sikit kan? Saus sikit sahaja. Satu je. Boleh tu boleh pakai. Bismillah. Mana ni kicap? Ya. Tengah rasa. Pakai tangan je kan? Pakai tangan je kan? Ayah dah minta air dulu. Dia try salmon. Macam makan peti. Apa kicap? Dok. Kalau tu, dia tak sana. Ni adalah salmon fresh. Dekat baterai kan? Dia tak. Tadi. Tadi kedua. Tak payah. Oh dah. Rasa ikan pun. Tak rasa ikan pun. Rasa ikan. Tak rasa ada. Rasa. Ikan mentah. Goreng ni. Makan lah. Makan kicap. Makan kicap. Boleh nak? Dekat. Ya, sikit. Sama. Yang kecil tak ada. Yang nipis sikit. Jat. Sudah. Ada gigit. Kalau siapa je? Boleh lah. Ada gigit yang hujung. Ada tak rasa pun lagi. Malu. Jadi makan pickles. Wasabi dia lidas. Kurang ke? Tak payah makan lah. Gigi tangan. Buat makan dengan garam. Bau tak dia? Tak ada. Tak ada. Tak ada bau pun. Kau makan dengan ni, dengan apa? Halia ni. Halia pickles. Makan apa? Macam kucing dah ni. Macam kucing dah. Okey tak? Okey tak? Awak pernah pergi sushi tak boleh? Dah termuntah dah boleh. Kena paksa dengan Angah kan? Ha? Kena paksa dengan Angah kan? Saya ambil gambar je. Ambil gambar je. Gambar. Oh, tengok Angah makan. Ini orang nak lagi lah. Tak payahlah, kotor dah. Yang bersih ni. Tak ada. Dah buang.
Jangan. Letak kan yang Ada. pakai sudu tu. Tu coklat. Dia bila orang Melayu makan. Tengok. Cokok albak banyak kat bilik ya. Nak habis dah. Nak habis dah. Oh dia lagi? Ada tapi Kalau nak rasa teh. Aku dah teh, dia olok teh. Dia panas. Kata. Pilih. Orang king pun Gambar. Cuba dek. Ada ke salmonnya? Tapi tadi korang bagi makan apa? Bagi makan burung. Sorry. No smoke here. Okay. Thank you. Ni fish shop. Hah? Jom, tengok ada apa. Scoop yogurt. Scoop. Ada coklat. Apa lagi? Berapa dolar? Berapa? 6. Hah? 6. Pun ada honey. Sedap je. Macam? Ha? Tak sebelum the batch. boneless, right? Then 拿回去 just grill, simple grill， 放一点盐就很好吃。上次那个Judy他们的朋友在是4个最后一个，他们很后悔。其实我很喜欢。Jom. Apa dah? Apa dia kata? Apa dia kata? Apa dia kata? Suka bandukung, suka bandukung, suka bandukung. Kita. Suka bandukung, suka bandukung. Dengan malu dulu. Kamu tak makan eh? Dah pasti boleh main banyak ni rasa. Itu dah intinya apa? Ada je. Sedap kan? Sedap kan?
Tadi okey ke salmon tu dia? Kalau kat Malaysia dia jadi Sulaiman. Salamun. We are in Waitaki. Adik senyum, adik senyum. Big. Very big. Big AF. Jom. Aku dah akil. Bunuh anak. Ada lagi lagi. Tujuh. Foto lagi. Okay, jom mandi. Okay, jom mandi ke? Okay, jom mandi ke? Saya harus senang. Itu lonely ke tu lagi? Yang itu lonely.
Okey, bawah tak nak turun. Malu. Punya ramai kat sini. Oh, tuan dekat atas tu. Tuan dia dah naik dekat atas. Guys, itu Queenstown. Kita pergi ke Queenstown. Kat mana Queenstown? Di situ. Wow. Entahlah kat mana. Dah nak sampai ke? Kot. Okay, bye. Kena terbang. Nah, kita duduk dekat Abi. Duduk dekat Abi. Dia nak bayar sakit. Lupa semalam kan? Tak. Kenapa? Apa tu? Berapa? Berapa? 16. Ingat tanya baring tadi. Milo tu bukan asal Malaysia Kak. Milo bukan asal Malaysia. Saus dari mana? Stevia. Ni apa? Skippy. Cereal lah. Kita skip diet. Ada Milo guys ni. Double chunk chocolate cookie. Kata ini is unmeltable. Ya ke? Pelik. Pakai renggam. Ah, Renggam. Tapi tak ada pokok yang tu. Tapi dia cantik kan. Dia ada pokok yang tu. Renggam lagi menang lah. Renggam lagi menang lah. Cuma kat kedai dia cantik, tak ada bengkel tayar keluar-keluar. Tak ada.